Ada yang tanya saya, Rosanna, berapa harga 5 dinar public gold hari ini? Okey, sebenarnya 5 dinar ni bersamaan dengan 21.25 gram emas yang paling tulen yang public keluarkan. So, harga 5 dinar ini adalah RM12,000. Bila dengar angka ni, tuan-tuan mungkin ada yang rasa macam wow, besarnya nilainya. Tapi sebenarnya tuan-tuan inilah kelebihan emas. Tuan-tuan tahu tak, tahun 2021, 5 dinar ni hanyalah RM5,200 je. Nilainya sentiasa terpelihara. So, malah semakin lama kita peram, semakin bernilai. Sebab itu orang kata, emas ni bukan sekadar simpanan, tapi aset yang diiktiraf di seluruh dunia. Ramai orang fikir nak mula simpan emas ni, kena tunggu cukup duit dulu untuk beli besar macam 5 dinar. Sebenarnya tuan-tuan tak pun. Dengan public gold, anda boleh mula serendah 1 gram sahaja. Serius, nak mula simpan emas ni lebih mudah daripada ramai yang sangkakan. Jadi, kalau anda nak tahu cara yang paling senang untuk bermula, pada video saya untuk saya bantu alihkan simpanan kepada emas. Jangan tunggu lama-lama, sebab masa terbaik nak simpan emas adalah bila kita baru sedar tentang nilainya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.